amalan yang membantu upgradekan puasa anda. Ini satu kaedah, bukan hanya ini. Di sana banyak lagi kaedah lain. Apa yang saya tuliskan ini, inilah yang diajar oleh guru saya. Saya cuba bacakan. Di bulan Ramadan ini, jika dilakukan amalan di bawah ini, insya Allah akan menjadi satu faktor memudahkan upgrade ibadat puasa anda. Ada beberapa perkara saya senaraikan. Yang pertama, beristighfar sebanyak 70 kali. Maksudnya bila tuan-tuan nak beramal, istighfar 70 kali ya. Bilangan 70 kali ini bukan ulama yang menetapkan, tetapi Allah sendiri sebut dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Lau astaghfarta lahum sab'ina marrah lan yaghfirallahu lahum." Ya Muhammad, sekiranya engkau istighfar sebanyak 70 kali sekalipun untuk orang-orang munafik, Allah tidak akan ampunkan mereka. Jadi istighfar 70 kali ini disebut dalam Quran. Bermakna bilangan 70 ini pilihan Allah, bukan pilihan Rasul. Dalam ayat itu asalnya bermakna, yang asalnya Bismillahirrahmanirrahim, astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Ya Muhammad, sama saja engkau minta keampunan kepada Allah ataupun tidak minta keampunan kepada Allah, Allah tidak mengampunkan mereka. Lau astaghfarta lahum sab'ina marrah lan yaghfirallahu lahum. Sehingga kalau engkau istighfar sebanyak 70 kali sekalipun ya Muhammad, Allah tidak akan ampunkan mereka, yaitu orang-orang munafik. Atau 100 kali diniatkan dalam hati, ya Allah, ampunkanlah semua dosaku, besar mana dan banyak mana pun dosa-dosa aku. Niatkan dalam hati, ya Allah, ampunkanlah semua dosa aku, besar mana banyak mana pun dosa aku. Yang kedua, baca Al-Fatihah sekali. Niatkan di dalam hati, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Fatihah ini kepada Rasulullah SAW dan semua umatnya yang soleh. Ini dinamakan amalan bertawassul kepada Rasulullah SAW dan seluruh umatnya yang soleh. Amalan tawassul ini yang mula-mula melakukannya ialah Nabi Adam. Bila Nabi Adam dimurkai oleh Allah, maka Nabi Adam minta keampunan dengan Allah, kepada Allah dengan menyebut, ya Allah, dengan kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau ampunkanlah dosa kami. Maka Allah bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, aku belum pun menjadikan Muhammad, macam mana engkau mengetahui wujudnya Muhammad? Maka Nabi Adam menjawab, ya Allah, sebaik-baik engkau masukkan roh ke dalam tubuhku, aku mendongak ke langit, aku menongak ke aras, aku nampak di tiang-tiang aras bertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku faham ya Allah, bila makhlukmu engkau dekatkan dengan namamu, tentulah makhluk itu sangat mulia. Jadi Allah pun berfirman, kalau begitu ya Adam, aku ampunkan dosa. Ini riwayat ini terkenal. Semasa Nabi Muhammad SAW, amalan tawassul ini memang dilakukan oleh para sahabat. Berlalulah selama 700 tahun. Sejak zaman Nabi sampai awal abad ke-8 Hijrah. Di awal abad Hijrah, 8 Hijrah, lahir seorang ulama bernama Ibnu Taimiyah. Meninggal dunia tahun 728 Hijrah. Beliaulah satu-satunya ulama yang mula-mula mengharamkan tawassul. Dan kerana pandangan beliau inilah, maka salah satu pandangan beliau yang ganjil ialah mengharamkan amalan tawassul yang memang dilakukan oleh para nabi dan rasul, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat. Rasulullah pernah ziarah kubur Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad ialah
ibu atau mak Sayyidina Ali. Mak Sayyidina Ali, Fatimah binti Asad, pernah menjaga Rasulullah semasa kecil. Kerana itulah pada satu ketika Rasulullah ziarah makam kubur Fatimah binti Asad. Rasulullah berdiri di sisi makam itu lalu berdoa, "Ya Allah, dengan kedudukanku sebagai Nabi dan Rasulmu, dan juga dengan kedudukan seluruh para Nabi dan Rasul, Engkau sempurnakan rahmat dan nikmat pada Fatimah binti Asad ini." Itu riwayat yang terkenal. Jadi yang kedua ini kita bertawassul, tuan-tuan. Kalau ada orang mengatakan haram, biarkan.